Man, you belum tidur lagi, darling? Malam ni you balik lebih lambat dari semalam. I terlalu banyak kerja malam ni, darling. Maafkanlah I. Sudahlah, I tak mau kawan dengan you lagi. Tak baiklah macam tu, darling. Sekarang mari kita cabut jari, ya? Yang ini kawan, yang ini tak mau kawan. Cabutlah. Aduh, sampai hati you tak mau kawan dengan I, darling. Kalau you tak mau kawan dengan I, matilah I, darling. Ling, maafkanlah I, ya? Ling, sekarang biar I tukar pakaian dulu. Okey? Pergilah. Barang apa pula yang terlekat dekat sini ni? Man? Tolong pindahkan barang ni, Man. Man? Lekaslah, Man. Man, janganlah marah, sayang. Tolonglah pindahkan barang ni, Man. Nak pindah apa, Rima? Pindahkan hati you ke hati I. Dan hati I ke hati you. Come, my love. You ni bersiap-siap nak ke mana, Ruby? Nak ke mana lagi? Nak pergi kerja lah, Cik Abang. Buat apa Cik Adik nak pergi kerja? Cik Adik sekarang bukan manusia biasa. Dah menjadi manusia luar biasa. Tak lama lagi, Cik Adik akan menjadi wife Cik Abang. Sekarang lebih baik Cik Adik di rumah, jagakan makanan I, pakaian I, pergi shopping, tengok wayang. You sayang dekat I tak, Ruby? Sayang. Bagus. Beginilah, Ruby. Mulai hari ini, you tak usah pergi kerja. Tapi tiap-tiap bulan, you akan terima gaji sebagaimana biasa. Oh, you are a wonderful man.
cinta padamu lebih. Kalau macam ini, I tak sanggup, Rima. You marah Aiman? Siapa yang tidak marah? Apa you nak biarkan I tiap-tiap malam peluk bantal hingga ke pagi, kah? Man, kalau boleh, I nak peluk you sampai I mati, Man. Tapi I ni businesswoman. Banyak hal yang I nak uruskan. I ni bukan makan gaji, Man. I meniaga. Meniaga? Rima, dulu you kata pada I you jadi sekretari. You jangan main-main dengan I, Rima. Begini, Rizman. Syarikat perniagaan I ni syarikat haram. Kami seluduk barang dari luar negeri. Kalau polis dapat tahu, sudah tentu I kena jail. Kami bergerak secara rahsia, Rizman. Sebab itulah segala perusahaannya dijalankan di sebelah malam. You marah I lagi, darling? Okey, darling. I pergi dulu, ya. Apa yang kau nak, Mr. Bak? Kesian. Kau kena jaga rumah kah? Kasih kau balik pukul 3, 4. Kesian. Macam mana kau tahu yang Rima balik pukul 4 pagi? Hei kawan, macam mana kita boleh tahu? Hai. Aku pun tak tahu. Yang macam mana aku boleh tahu? Sudahlah, Mr. Bak. Biarlah aku dengan fikiranku sendiri. Kau bodoh, Rizman. Jangan jadi hamba perempuan. Mari keluar. Ikut aku. Kita pergi joli. Kita minum. Perempuan. Kita main judi. Sebelum Rima pulang, kita pulanglah dulu. Come on, Gringo. Ya tak, ya juga. Kenapa kau jadi bodoh begini? Tunggu aku tukar pakaian dulu. Best. Mr. Bak, kenapa kau berhenti di sini? Cuba kau tengok tu. Kereta siapa tu? Rima. Apa dia buat di sini? Kalau kau mau tahu apa dia buat di sini, kau naik pokok tu. Hey, Gringo. Kau nampak apa-apa? Aku nampak bilik cantik, tapi tak ada orang.
Kejap lagi kau akan tengok wayang. Aku nampak orang tua sedang baring atas katil. Itu wayang. Hampir start. Rima. Rima, kau tipu aku, Rima. Kau tipu. Kemana kau nak pergi, Risman? Siapa lelaki yang simpan kau, Rima? Dia tidak simpan Aiman. Tapi dia adalah kawan niaga Ai. Niaga, ya? Seluduk barang-barang haram ke atau meniaga daging haram? Apa yang kau cakap ni, Man? Aku tak mau jadi toke lombong, tahu, Rima? Lombong? Aku tak faham, Man. Sekarang aku bagi kau faham. Toke itu aku. Lombong itu kau. Aku tak mau makan hasil lombong kau yang dikorek oleh orang lain. Putuskan hubungan kau dengan manusia itu. Kalau tidak, aku keluar dari rumah ini. Man, tunggu dulu, Risman. Risman! Baik. Sekarang diam aku ceritakan segala-galanya. Aku berasal dari Sumatera Utara. 19 tahun dulu, aku telah jatuh cinta kepada seorang pemuda bernama Rozaimi. Hasil dari percintaan kami, aku telah mengandungkan Ruby. Apabila Rozaimi tahu yang aku telah mengandung, dia pun lari dari kampung. Sehingga hari ini, aku tak tahu di mana dia berada. Apabila family aku tahu yang aku telah ternoda, mereka mengutuk aku. Seluruh kampung mengutuk aku, Risman. Aku telah diusir dari kampung. Dengan pertolongan 2-3 orang yang bersimpati dengan aku datang ke Malaysia. Dengan keadaan syarat mengandung. Tengku Zamanlah orangnya yang telah menolong aku. Hingga aku selamat melahirkan Ruby, anakku. Sejak hari itulah, aku telah menjadi perempuan simpanan Tengku Zaman. Kalau begitu besar sekali pengorbanannya, mengapa kau tak kahwin dengan dia? Kami tak boleh kahwin, Risman. Sebab Tengku Zaman sudah beristeri. Islam membenarkan kahwin empat. Ya, betul. Tapi Tengku Zaman dan isterinya berkahwin di kod. Dan kod tak mengizinkan kahwin lebih dari satu. Percayalah padaku, Man. Sepanjang hayatku, aku tak pernah mempunyai seorang suami yang halal, Man. Dan aku berharap
kaulah yang akan jadi suamiku yang halal. Bersabarlah dulu, Man. Tengku Zaman tu dah tua dan mempunyai penyakit jantung. Tak lama lagi dia akan mati. Kalau dia mati, setidak-tidaknya separuh atau suku dari hartanya akan menjadi kepunyaan kita, Man. Putuskan hubungan kau dengan Tengku Zaman. Man. Jangan jadi bodoh, Man. Rumah ini Tengku Zaman punya. Kakak dalam rumah ni Tengku Zaman yang belikan. Kereta di luar tu Tengku Zaman punya. Orang gaji di rumah ni Tengku Zaman yang bayar. Kalau aku putuskan perhubunganku dengan Tengku Zaman, dia mungkin mengusir kita, Man. Dan kita akan keluar sehelai sepinggang. Bagaimana kita nak hidup, Man? Kalau kau betul cinta padaku, pasir pun boleh kita makan. Jikalau kau tak mau putuskan hubungan kau dengan Tengku Zaman, selamat tinggal. Man, tunggu dulu, Man. Man, tunggu dulu, Man. Man, jangan tinggalkan aku, Man. Jangan tinggalkan aku, Man. Ah! Rizman! Rizman! Ya, akulah Rizman, kekasih kau. Aku sudah putus dengan mother kau. Jadi? Aku ingin mengambil kau kembali. Please, Ruby. Jangan kau sentuh aku, Rizman. Ruby, begitu lekas kau lupa padaku? Keluar kau dari sini. Ruby, sampaikah hati kau buat padaku? Kau yang sampai hati buat padaku. Keluar. Kalau tidak, aku tembak kau. Baik, Ruby. Aku akan keluar. Keluar. Apa you dah jadi, Rizman? Dunia ini sudah tidak berarti lagi, Areti. Kau salah, Rizman. Dunia ini sungguh cantik untuk hidup. Itu untukmu. Tapi untukku, kosong dan hampa. Aku ingin berkongsi hidup dengan kau, Rizman. Idamanku telah lama. Mari pulang ke rumahku, Rizman. Familyku akan gembira menerima kau. Mari. Mari, Rizman. Baiklah.
Kalaulah begini, kau akan merosakkan dirimu sendiri, Rima. Putuskanlah saja perhubungan kau dengan Tengku Zaman. Putuskanlah saja, Rima. Putuskan saja. Putuskan. Jangan, Rima, jangan. Kalau tidak kerana Tengku Zaman, takkanlah kau boleh hidup senang sampai begini. Rumah besar, kereta ada, semuanya lengkap. Kau fikir habis-habis, Rima. Kau fikir habis-habis. Kau fikir. Siapa kamu bertiga ni? Saya Mustabak. Mustabak? Mustabak kekasih Ruby? Itu dulu makcik, sekarang tak ada lagi. Maklumlah, orang tak sukakan saya. Sekarang Ruby nak bernikah pula dengan Mr. Jimmy. Ya. Wow, seorang playboy millionaire. Ruby nak menikah dengan seorang milioner? Oh, itulah yang ku harapkan, Tabak. Tabak, pernahkah kau ternampak Risman di mana-mana? Ya, malam ini malam pertunangan Risman dengan Aryati. Malam pertunangan? Ya, makcik. Putuskan hubungan makcik dengan Tengku Zaman sebelum terlambat. Sampai hati kau lupakan aku, Risman. Sampai hati. Apa yang harus ku buat sekarang? Oh God, please help me. Aku jadi bodoh kalau aku putuskan hubungan aku dengan Tengku Zaman. Tapi Risma lagi muda, lagi bernafsu. Oh God, please help me, God. Please. Baru saya telefon pada Cik Rima. Dah 7 hari saya telefon pada Cik Rima. Kenapa Cik Rima tak jawab? Cik Rima pergi mana, sayang? Patik sakit, Engku. Sayang sakit apa? Nyawa sakit apa? Cik sakit apa? Engku, biarlah Patik berterus terang. Mulai pada hari ini, kita putuskan sajalah perhubungan kita, Engku. Sebab Patik telah berjumpa dengan lelaki pujaan Patik. Terima kasih di atas segala pertolongan, Tengku. Selamat tinggal. Lekas panggil doktor. Hadirin sekalian, malam ini resmilah sudah pertunangan anak saya, Haryati, dengan Risman. Malam ini semua orang boleh bersuka-suka. Tapi ingat, jangan bergaduh-gaduh lagi. Pak Cik tak suka orang bergaduh-gaduh.
Kalau tak bergaduh, majlis ni boleh bersuka sampai besok pagi. Sebelah dah dia buat lagi. Bukan sudah berapa kali saya bilang, Asma. Jangan ganggu orang punya pasal. Cobalah Abang dengar tu. Asyik memekak lubang telinga aja. Ambil kapan? Sumpat. Tak nak. Bang, marilah bang. Kita pergi ke night club. Rumah ni bising lah bang. Asma, kalau kita pergi ke night club, kita kena keluar duit. Kan lebih baik you dengan I menari di sini. Dan music datang dari sana. Kan, Nali? Ya tak ya juga. Kan, Nali? Putus dengan Tengku Zaman, Ismail. Marilah kita pulang. Tidak, aku tidak mengizinkan kau mengambil Risman daripadaku. Kau jangan campur dalam soal ini, Yati. Ini perkara aku dan Risman. Kau jangan campur, perempuan lacur. Kau bilang aku perempuan lacur, ya? Kau bilang aku perempuan lacur? Perempuan lacur, ya? Kau bunuh dia, Rima. Ya, aku bunuh dia. Man, marilah kita pulang, Man. Tidak, tidak. Perempuan laju. Man, please. Tidak, tidak. Dia putih tulang dari putih mata. Siapa? Siapa? Ruby, anakku. Mak. Oh, Ruby. Silakan masuk, Mak.
Kenapa keris tu, Mak? Mak telah membunuh Risman dan Aryati. Ruby, sebelum Mak dihukum sesudah ditangkap, Mak ingin melihat kau, Ruby. Mak ingin melihat kau bahagia. Ruby, di mana Jimmy? Bakal suami kau tu? Namanya Remy, Mak, bukan Jimmy. Oh. Dia pergi meeting. Sekejap lagi dia pulang. Ruby, boleh Mak pakai telefon kau sekejap? Boleh, Mak. Tu di sana. Halo. Oh, Mak Encik. Rata saya telefon Mak Encik, tapi tak dapat Mak Encik. Ali, kalau Tengku Zaman datang, katakan pada dia yang saya minta ampun dan maaf. Dah terlambat Mak Encik. Baru setengah jam tadi Mak Encik. Pak Engku telah meninggal dunia di rumah sakit Mak Encik. Apa? I've killed him. I've killed him. Apa sangkut Pak Mak dengan Tengku Zaman? Dialah yang menanggung. Dialah Mak punya bos, Ruby. Dan sekarang dia telah meninggal dunia. Itu Mama Remy dah pulang. Mak, mari Ruby sembunyikan, Mak. Ruby nak surprisekan Abang Remy. Baiklah, Ruby. Ya. Come, Ruby, come. I've got good news for you. Sekarang Ruby pergi salingkan pakaian dan Abang telah membuat arrangement dengan Tuan Kadi. Malam ini kita boleh kahwin. Kahwin? Ya. Oh, Abang sungguh timbang rasa. Mak Ruby tentu merasa gembira. Mak? Dia ada di sini, Bang. Tapi sebelum Abang melihat wajahnya, Abang mesti berjanji. Janji apa? Mak Ruby cantik tau. Banyak orang terpikat padanya. Dan Ruby tak mau Abang pula terpikat. Tidak, Ruby. Abang hanya cinta pada Ruby saja. Baiklah, Abang pergi berdiri di sana. Sana? Silakan. Kejap. Memperkenalkan Ibu Ruby, Cik Rima. Rosaimi? Nanti, Rima, nanti. Kenapa Mak bunuh dia, Mak? Mak, kenapa Mak bunuh dia, Mak? Mak kejam. Jangan, Ruby, jangan. Aku tak mau kau kahwin dengan orang itu, Ruby. Dialah Rosaimi, bapa kau. Bapa? Ya Allah, apa yang telah terjadi? Rupanya selama ini aku bersekedudukan dengan bapa aku sendiri. Bapakku telah menjadi kekasihku. Apa dunia ini akan kata padaku? Adakah kesalahan ini kesalahanku? Atau bapakku? Atau ibuku? Kasihan, Ruby.
Kaulah yang akan menjawab kubur kau sendiri, nak. Buat aku akan dihukum dan akan digantung mati. Ruzaimi bapa kau telah pun terlepas dari siksaan dunia. Hanya kau saja, Ruby. Tidak ada sesiapa pun yang tahu rahsia ini. Ruby, anakku, ku serahkan kau kepada masa, nak. Masalah yang akan menentukan baik dan buruk kau. Hello, polis. Nama saya Rima Murni. Saya telah membunuh 3 orang. Dan sekarang saya berada di chalet Tuan Remy. Datanglah mengambil saya di sini.